Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Speaker, saya punya harapan untuk kita sama-sama angkat martabat Dewan Undangan Sabah. Kita mahu rakyat tengok adun-adun kita ini berbahas, dan yang paling penting kita mahu rakyat kita tahu apa hasrat dan pendirian kerajaan untuk Sabah. Maka dengan itu, first thing first, saya cadangkan supaya pencahayaan dalam Dewan Undangan ini ditambah. First impression, Tuan Speaker. Kalau kita tengok video adun berucap, kita nampak kusam. Jadi orang mau tengok pun tak jadi tengok. Perubahan ini mungkin nampak kecil tapi besar impak dia. Kita tengok kenapa orang suka menonton persidangan parlimen. Bukan sahaja kerana drama dan juga kualiti perbahasan, tetapi mereka tertarik untuk menonton kerana kualiti pencahayaan, kualiti suara dan juga kualiti live yang dibawakan. Tuan Speaker, saya ambil maklum naratif pembangunan yang dibawa oleh kerajaan dan tidak dinafikan angka-angka yang besar. Namun persoalan besarnya ialah sejauh manakah angka besar ini diterjemahkan kepada penyelesaian krisis infrastruktur asas di Sabah yang tidak pandai selesai-selesai. Itu belum lagi sebut peluang pekerjaan kepada belia di Sabah dan keberkesanan intervensi miskin tegar yang dijalankan. Tuan Speaker, 7.6 bilion ringgit yang disebut sebagai pelaburan dalam sektor pembuatan di Sabah ini memerlukan perincian. Adakah ia sebahagian besarnya melibatkan pelaburan projek Green Steel? Jika benar, saya berpandangan ini bukan petanda industri pembuatan Sabah berkembang secara menyeluruh. Soalan saya, sejauh manakah pelaburan-pelaburan ini melibatkan PKS tempatan? Berapa peratusan daripada jumlah pelaburan yang disebutkan itu melibatkan pemprosesan makanan atau hiliran kayu yang lebih banyak melibatkan usahawan tempatan di Sabah? Saya juga ingin tahu berapakah nilai pelaburan sebenar yang telah dibelanjakan CAPEX di Sabah setakat April 2026. Berapa peratus daripada 2,800 jawatan itu adalah untuk jawatan pengurusan dan teknikal tinggi bagi anak Sabah? Apakah pelan latihan ataupun upskilling yang sudah dijalankan sekarang sebelum kilang itu dijangka siap hujung tahun ini? Ketiga, berapa banyak yang benar-benar mengalir masuk ke dalam ekonomi tempatan? Adakah rantaian supply chain seperti logistik, penyelenggaraan dan perkhidmatan sokongan diberikan kepada syarikat Sabah, atau adakah syarikat Singapura itu membawa ekosistem mereka itu sendiri? Tuan Speaker, beralih kepada bab membangun industri dan memperkasa keusahawanan. Saya ambil maklum komitmen kerajaan negeri untuk memusatkan dan memantau semua program keusahawanan di bawah satu kementerian bagi memastikan tadbir urus, pemasaran dan latihan dilaksanakan secara lebih fokus. Visi untuk melonjakkan usahawan industri kecil dan sederhana IKS ke pasaran antarabangsa adalah satu langkah yang murni. Namun Tuan Speaker, visi ini akan menjadi kosmetik semata-mata sekiranya ekosistem perniagaan di peringkat akar umbi sedang dirosakkan dan menjadi bara. Di Kota Belud dan saya percaya di tempat-tempat lain sebab saya dah pernah nampak di Tenggilan, kita melihat fenomena lambakan perniagaan yang dikuasai oleh warga Pakistan. Kalau dulu start jual kain dari kampung ke kampung, kemudian pergi kepada sektor runcit, akan lapat no gaimu Kota Belud ya. Sekarang ni ada kedai tayar lagi, 24 jam lagi. Selepas ini apa lagi? Ini bukan sekadar isu persaingan perniagaan, tetapi ini adalah isu kedaulatan ekonomi tempatan. Bagaimana usahawan IKS kita mahu bersaing dan menembusi pasaran luar sekiranya halaman rumah sendiri pun mereka sudah lemas ditekan oleh monopoli warga asing yang licik menggunakan pelbagai taktik perniagaan. My dear Sabahan, saya tahu kedai Pakistan ini sangat convenient. Dulu masa COVID tak payah mau scan-scan MySejahtera ni, masuk saja. Kalau kita boleh bersatu boikot produk-produk luar dulu demi solidariti untuk Palestin, kenapa kita tidak boleh support orang sendiri? Sana kedai Pakistan tu bukan pun Bajau, bukan pun Iranun, bukan pun Dusun jadi cashier. Pakistanlah sana depan-depan. Speedmart pun kalah datang lori borong barang, dioranglah yang sapu. Jualan sara pun kedai Pakistan dapat.
Klaim saja di sana. Apa nasib kedai lokal? Lepas itu sibuk kita cakap, oh Filipina ini PTI. Saya mau tanya, kenapa Pakistan ini warga negara dengan izin kah? Sudahlah tidak bayar gaji minima. Invoice jual pakai kalkulator saja. Harga kawalan pun pandai berubah-ubah. Tuan Speaker, ini perkara yang sangat tidak sihat untuk orang Sabah. Kalau kita tidak ambil tindakan dari sekarang, mereka ini akan terus berleluasa dan terus bermaharajalela. Jangan nanti suatu hari nanti orang Pakistan sana naik pergi pejabat daerah, pergi kasih atur lesen. Saya tahu diorang ini rajin. Saya tahu diorang ini sailang. Saya harap orang Sabah akan selalu support orang Sabah selepas ini dalam apa aspek sekalipun. Pencelahan. Kuamut. Saya sebenarnya Tuan Speaker, saya nak mau orang mencelah. Sebab saya punya terlampau banyak, saya punya isu ni tak sampai 15 minit ni nanti ni. Sorry ya, Kuamut, saya tidak benarkan. Saya ingin cadangkan langkah-langkah segera yang perlu diambil oleh kerajaan bermula tahun ini. Pertama, laksanakan operasi bersepadu di antara KKTP, pejabat daerah dan pihak immigration. Saya minta KKTP mengetuai operasi pembersihan lesen perniagaan di setiap PBT bagi membanteras amalan Alibaba. Jika premis dimiliki oleh anak Sabah tetapi diuruskan sepenuhnya oleh warga asing tanpa permit yang sah, lesen tersebut mesti dibatalkan serta-merta tanpa kompromi. Kedua, saya mencadangkan agar KKTP dan Kementerian Pembangunan Perindustrian mewujudkan zoning atau kategori perniagaan tertentu yang diharamkan secara mutlak untuk sebarang penglibatan warga asing. Ketiga, selaras dengan agenda pendigitalan negeri, kerajaan perlu membangunkan satu sistem pangkalan data lesen perniagaan yang telus antara PBT, pejabat daerah dan Kementerian Keusahawanan untuk memastikan bantuan dan bimbingan hanya sampai kepada usahawan tempatan yang tulen. Tuan Speaker, saya juga ingin bercakap mengenai cukai pintu. Saya faham keperluan kita untuk memungut cukai pintu untuk semua PBT. Penting untuk kita pastikan pengurusan dan operasi daerah dapat berjalan dengan baik. Namun kadar tersebut kita tidak boleh samakan Kota Belud dengan KK, Kota Belud dengan Tawau, Kota Belud dengan Sandakan. Sebab apa? Volume pembeli, kuasa pembeli itu tidak sama dengan bandar. Saya berharap pihak Majlis Daerah Kota Belud melihat semula kadar cukai pintu ini. Kalaupun ada kenaikan, biarlah by stages, ya. Sebenarnya saya sudah pun bercakap berkenaan hal ini beberapa kali melalui siri perjumpaan dengan pihak majlis. YB usukan. Tuan Speaker, bolehkah saya panjang betul ucapan saya ni? Can I just finish? Nanti saya tengok nanti ucapan, kalau dapat saya bagi allow. Boleh? Soalan saya. Tuan Speaker, boleh saya kekalkan pendirian saya sebab saya panjang, ada banyak muka surat lagi. Nanti kalau belum habis sudah baru saya bagi. Ya. Tuan Speaker, kita sebenarnya perlu belajar daripada krisis COVID-19 yang berlaku sebelum ini. COVID datang tiada warning. Krisis ini telah menjedarkan bukan saja orang Sabah tetapi kepada persekutuan betapa jauhnya ketinggalan infrastruktur di Sabah. Malah ia juga mengajar kita apa yang perlu diutamakan, apa yang perlu dilindungi bagi memastikan rakyat kita boleh survive. Hari ini krisis yang berlaku di Timur Tengah melibatkan Iran dan Amerika Syarikat telah masuk hari yang ke-59. Kita semua di sini sudah nampak kesannya kepada seluruh dunia dan kesannya kepada negara. Bekalan minyak terhad, harga mahal dan harga barangan juga meningkat. Tuan Speaker, kita perlu berterus terang pada rakyat Sabah. Sebenarnya perang ini memberikan kesan berganda dan kesan teruk kepada Sabah berbanding negeri dan wilayah lain dalam Malaysia. Kenapa? Pertama, kita di Sabah tidak memiliki pusat penyimpanan minyak jika bekalan terputus. Kedua, kebergantungan kepada diesel untuk penjanaan tenaga masih tinggi dan diakui sendiri oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Ketiga, kebergantungan kita kepada import khususnya bahan makanan masih tinggi. Beras kita 80%, kita import. Daging 90%, sayur 50%, baja 70%. Dengan ketiga-tiga faktor ini, Sabah akan berhadapan dengan situasi yang bahaya, Tuan Speaker. Itu yang saya cakap, kita mesti dari sekarang utamakan basic necessities. Jalan raya, air, elektrik, tanah, telefon line itu semua basic necessities.
Sepatutnya tiada maaf kalau projek pembinaan asas ini lambat atau lebih teruk lagi kalau terbengkalai. Kalau kita mesti utamakan food security, kita mesti utamakan energy security. Terima hakikat ketiga-tiga ini, kita masih lemah di Sabah dan kita perlu akui baru kita boleh perbaiki. Kalau kita sentiasa dalam denial mode, sampai bila kita tidak akan berubah. Dan apa yang membimbangkan saya lagi, kesan krisis ini akan menjejaskan projek-projek rakyat khususnya yang melibatkan infrastruktur asas seperti jalan raya, air dan elektrik yang sedang banyak dibina di Sabah. Sebelum perang pun lagi harga bahan binaan sudah mahal berbanding di Semenanjung. Selepas ini kalaulah harga meningkat mendadak, macam mana? Apa tindakan kerajaan? Tuan Speaker, saya ingin bertanya berkenaan status pemasangan lampu Bukit Kelawat. Begitu juga dengan jalan-jalan ini, Jalan Golden Dragon Tombol, Jalan Tanjung Batu Umpul, Jalan Kampung Songsong Marajah, Kampung Timpau Seling Kodon, Jalan Lebak Moyo Dalam, Jalan Siasai Kumpang, Jalan Siasai Jaya, Jalan Rampayan Ulu, Jalan Kampung Piasau Dundau, Jalan Pinasang Puhus, Jalan Toguson, Jalan Losau Tintapon, Jalan Podos Gaur, Jalan Kampung Kawak-Kawak, Jalan Rinik Tempasuk. Saya juga ingin bertanya berkenaan status terkini cadangan pembinaan baru pejabat daerah Kota Belud yang tidak sempat dijawab di dalam soalan lisan. Tuan Speaker, dalam hal krisis ini, saya ingin mencadangkan kepada kerajaan supaya pertama, mencadangkan kepada MOF dan KKR Federal agar satu klausa VOP khas Sabah yang mengambil kira harga pasaran di Sabah, bukan sekadar harga purata nasional yang dipengaruhi harga rendah di Semenanjung. Kedua, segera berbincang dengan Petronas untuk menjamin bekalan bitumin yang stabil bagi projek PEN Borneo Sabah pada harga siling khas bagi mengelakkan kelewatan projek. Ketiga, mengkaji semula siling peruntukan bagi projek-projek luar bandar berimpak tinggi seperti bekalan air luar bandar agar sesuai dengan kenaikan inflasi bahan binaan. Tuan Speaker, kita sudah nampak bagaimana COVID-19 dulu memberikan kesan besar kepada projek-projek rakyat di Sabah, belum lagi faktor cuaca El Nino yang dijangka paling teruk tahun ini. Jadi, adakah kita bersedia? Apakah tindakan kerajaan? Tuan Speaker, isu kemiskinan di Sabah merupakan satu cabaran besar yang memerlukan komitmen semua pihak termasuk syarikat-syarikat besar yang meraih hasil daripada bumi Sabah, khususnya syarikat minyak tempatan dan antarabangsa. Saya dimaklumkan di Parlimen bayaran tunai hasil petroleum disalurkan terus oleh Petronas kepada kerajaan negeri Sabah. Persoalannya, sejauh manakah perincian penggunaan dana ini sampai ke akar umbi bagi tujuan menoktakan kemiskinan? Di mana butiran-butiran perbelanjaannya? Saya juga mau tahu sejauh mana kerajaan negeri, agensi maupun GLC negeri dilibatkan atau dimaklumkan dalam program sosial Petronas dan syarikat-syarikat minyak lain di Sabah seperti Shell, ConocoPhillips dan sebagainya. Mulakan penggulungan yang berhormat. Kita pastikan sumbangan dan bantuan ini bersifat inklusif, berimpak tinggi dan mampan dalam meningkatkan kualiti hidup khususnya golongan miskin di Sabah. Tuan Speaker, saya juga ingin sekali lagi tanya berkenaan projek pedalaman muara Sungai Abai ini menjadi prioriti nombor satu negeri. Nelayan sangat terjejas, begitu juga dengan hakisan Kampung Pantai Emas dan juga Pulau Mantanani. Dalam masa yang sama, Tuan Speaker, bolehkah kita konfirmkan dalam Dewan Yang Mulia ini berkenaan isu rumah SMJ? Adakah kos pemasangan tiang elektrik termasuk dalam pembinaan rumah SMJ? Sebab banyak aduan kami terima dapat rumah tapi aisok karan. Sebenarnya saya ada satu lagi berkenaan kampung projek penempatan semula nelayan bira-biraan ini, Tuan Speaker. Saya ringkaskan, saya cukup kecewa. Saya tahun lalu, 4 Ogos tahun lalu pecah tanah. Tetapi sampai hari ini saya dengar Menkon bermasalah, projek bermasalah. Perkara-perkara begini, Tuan Speaker, adalah satu amalan yang tidak bagus. Mau PRN, sanalah pecah tanah. Padahal kontraktor tidak ready. Kita cakap kontraktor tidak ready, kenapa? Sebab sampai sekarang pun tiada progres. Jadi jangan kita asyik kena cop, kalau Sabah punya projek mesti ada EOT. Kalau Sabah punya projek mesti ada retender. Malulah. Tuan Speaker, sebagai penutup, satu perkara yang kita perlu ubah untuk kita cepat maju ke hadapan adalah budaya kerja kita. Bermula dari YB-YB, penjawat-penjawat awam, pekerja-pekerja swasta, sehinggalah pemimpin-pemimpin masyarakat di peringkat bawah dan semua sekalilah. Kita di Sabah ini harus hentikan budaya too complacent
ataupun business as usual. Dan saya banyak kali cakap perkara ini dalam parlimen, kita tidak boleh gunakan kelajuan yang sama, kaedah yang sama kalau kita cakap kita ini ketinggalan 20 tahun bah. Kalau orang berjalan, orang Sabah sepatutnya sudah berlari. Mulai hari ini Tuan Speaker, apa-apa sahaja perkara sensitif yang melibatkan kedaulatan negara kah, yang melibatkan MN63 kah, sempadan kita kah, tambah kerusi di parlimen kah, jangan bah kasih beza pembanggang-pembanggang kerajaan-kerajaan. Sebelum federal mahu kasih taklimat kita, apa semua, kita bincang dulu dan kita putuskan dalam Dewan Inti. Buat kita sidang dunhas. Kita bergaduh, kita boleh bergaduh pasal parti politik, tapi kita kena satu hati sebagai orang Sabah bah. Kasih libat semua, after all kita juga represent Sabah. MA63 does not belong exclusive to warisan only. Tapi bukan juga milik JRS, bukan milik PBS kah, UMNO kah, PBRS kah, tapi milik kita semua orang Sabah. Jadikan satu praktis selepas ini, perkara sensitif, bincang di DUN dan libatkan semua orang macam mana tadi cadangan daripada Kepayan. That is how Sabah, DUN Sabah should be bah. Jangan semua tunggu KL, dengar dulu apa KL cakap, oh baru kita mau buat. Kita juga ada pendirian sendiri sebagai orang Sabah. Ini barulah Sabah baru yang diimpikan oleh semua rakyat Sabah bah. Dan ini baru langkah pertama yang kita perlu buat sebagai orang Sabah. Dia Sabahan, mari kita sama-sama bina Sabah baru yang progresif. Mari kita bina Sabah baru yang menjadi impian kepada semua rakyat dia. Kita mesti angkat martabat Dewan Undangan Sabah ini sebagai satu dewan yang sangat powerful, sampai apa saja dewan ini cakap orang hormat dan orang ikut. Siapa lagi yang mau angkat martabat dewan ini kalau bukan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri sendiri. With that, Speaker, sekian terima kasih.